Tuan Sri, ketika ada pihak melabelkan you sebagai bapa Samseng dan bukan, tapi you di sini di PWTC ni macam selebriti. Ramai nak bergambar dengan you, termasuklah orang yang bukan Melayu sekalipun. Okey, bagi saya perkara ini adalah normal kan. Walau apapun pandangan orang ramai di luar sana terhadap saya langsung tidak mempunyai masalah ya. Kalau dilihat ya dalam mana-mana blog kenyataan beratus ribu komen dan kebanyakannya komen-komen yang negatif. Tetapi bagi saya komen itu sangat bermakna, sama ada positif ataupun tidak, dan akhirnya mereka akan mengenali saya. Siapakah kita yang sebenarnya. Baik, Datuk Seri, sekali lagi lah saya ingin pesan kepada Datuk Seri, bawa bertaubat dan bawalah banyak-banyak kerja amal yang lebih elok, kerja kebajikan. Rasanya dah sampai masa Datuk Seri kena masuk masjid, solat. Bukan saya nak kata saya baik, tapi saya tengok Datuk Seri ni tak ada kerja lain yang Jamal. Tak ada lain, pergi tempat orang, buat kacau, ugut, tuduh. Sekarang kata lagi Malaysia kini dibiayai oleh George Soros lah, ada dana 3 bilion lah. Okey Datuk Seri, kalau betul ada, cuba buktikan dengan bertulis mana bukti tersebut. Jangan pandai-pandai cakap ada tapi rupanya tak ada juga benda tu. Saya bagi last warning dan warning terakhir. Di PWTC ni apa? Yalah, pandangan bukan saja rakan-rakan Melayu. Kalau saya berada di luar sana, termasuk juga orang Cina, orang India ya. Kalau datang mesti jumpa, bersalaman, ambil gambar kan. Jadi maksudnya yang memaki hamun saya di dalam media sosial itu pun bila jumpa saya di luar, dia datang jumpa saya, dan ada kalanya bila diorang bertanyakan soalan-soalan yang dia tak faham dan dia bagi tahu dia sendiri pun ada komen bantai saya, maki saya, tetapi dia kata jumpa lain karakter daripada apa yang digambarkan. Jadi saya melihat perkara ini hanyalah mainan di media sosial yang menggambarkan saya ini kononnya seorang yang samsing, saya orang yang ganas, yang jahat. Tetapi bila saya berjumpa dengan orang kata lain dari apa yang diperkatakan di dalam media sosial. Saya nak minta kepada Menteri Dalam Negeri, PDRM untuk tangkap kamu, sumbat kamu dan buang negeri ke tempat orang yang tak ada langsung tinggal. Ini adalah kata-kata baik daripada saya. Okey? Bagi saya itu tidak betul. Ya. Kerana saya tahu apa yang saya lakukan ni bukan saja mengorbankan masa, mengorbankan tenaga, keselamatan keluarga, tetapi juga wang ringgit. Ya. Kena keluarkan. Tidak ada siapa yang membantu selain daripada usaha sendiri. Jadi kalau ada tanggapan yang mengatakan saya ingin meraih keuntungan di dalam politik, ini tidak betul. Dan satu lagi, dalam video ini juga saya menggesa kepada pihak SPRM untuk menyiasat Datuk Seri Jamban ya. Dari mana datangnya dana kamu? Boleh menaja, menghimpun seramai-ramai 20,000 orang yang nak datang berhimpun ke perhimpunan ni di bangunan Malaysia kini. Dan juga konon 300,000 orang. Semualah ayah anda di seluruh Malaysia. Nak tahu, saya pun ada tanya beberapa pertubuhan jemaah, mereka tak terlibat. Yang ada yang masa berkumpul baru-baru dalam sidang akbar tu, tak tahu kenapa mereka sokong awak terpulang. Tapi bagi saya, berjuta rakyat tak sokong kamu punya cara dan tak sokong kamu punya tindakan. Memalukan. Okey? Kalau nak kategorikan UMNO ni tidak ada yang samseng. Ya. Ahli-ahli UMNO, pemimpin-pemimpin UMNO, kita memperjuangkan perjuangan untuk rakyat. Dia memastikan undang-undang dan juga perlembagaan kita ini terjaga. Dan sesiapa yang ingin meruntuhkan sistem tersebut, sudah pasti kita akan bangkit dan melawan mereka. Dan orang yang melawan mereka ini dicop samseng. Jadi ini yang sebenarnya mereka di sebelah sana yang memulakan provokasi yang menjadikan kita bangkit dan melawan mereka. Tetapi amat malang ya, bagi kita, kerana media sosial kita yang pro kepada kerajaan ini masih lagi lemah ya, dilihat very weak.
berbanding dengan media yang pro kepada pembangkang. Jadi mereka cepat menyebarkan berita-berita dan mereka olah berita yang sebenarnya menjadi daripada positif menjadi negatif. Dan siapa yang membaca mereka percaya dan akhirnya yang menjadi mangsa orang-orang seperti saya. Ada tanggapan mengatakan you sengaja cuba meraih publicity lah untuk mendapat keuntungan dan laba politik, betul? Ini adalah satu saranan kepada saya, bawa-bawalah bertaubat. Baik lagi tahun depan, okey, pergi naik umrah ke, pergi haji ke, sembayanglah elok-elok, ya. Tak payahlah nak balon orang. SPRM, tolong siasat daripada mana Jamal ni dapat duit. Hari-hari tak ada kerja lain, pergi kacau orang punya rumah, pergi kacau orang punya bisnes. Macam dia tak ada kerja lain. Kau sebagai ketua UMNO bahagian sebenarnya dah memalukan UMNO, ya, secara keseluruhan. Orang sekarang muak dengan UMNO gara-gara Jamal. Di parlimen orang bergaduh, YB bergaduh pun pasal kau. Semua orang hari-hari bergaduh pasal kau. Ni Jamal. Tapi sayang, macam kau ni kan tak faham bahasa Melayu. Ni last yang saya bagi tahu. Saya malas dah buat video kali ketiga. Pertama, tarik balik apa yang kau cakap pasal tun kau dah ludah. Belum lagi kau tarik balik. Kedua, kau nak roboh bangunan Malaysia kini dan kau nak menyekat segala perhimpunan. Okey, kau tunggulah balasannya. Karma tu, Allah akan bagi karma. Okey? Tak nak cakap yang jahat-jahat hari ni. Tunggu, kalau yang keras-keras nanti saya cakap yang bagus je. Sekian.